Question number 1, kita diberikan paksi X and Y and then kita diberikan vektor C. So, kalau soalan vektor ni, awak just set dalam kepala awak, aku mesti kena resolve. Mesti ada kena buat resolving vector untuk mencari komponen X dan Y. Untuk soalan ni, dia bagi kita magnitude of vector C which is 6.2 meter and then you are given the angle which is 28 degree. Lepas tu dia minta awak cari X and Y component of vector C. Maksudnya sekarang ni awak kena cari CX dengan CY. Okey, ingat vektor tu awak boleh resolve kepada X dan Y component. Okay, untuk tahu arah vektor komponen, awak kena conteng dekat gambar awak ni. Jadi sekarang kalau CX, dia mesti ke kanan and then CY akan ke bawah. Kat sini awak boleh nampak yang CX is equal to C cos 28. Okay, cos sebab sudut tu melekat dekat dia, kat paksi X. Meanwhile, CY will be equal to C sin 28. Tapi ada negatif sebab dia ke bawah. Sebab tu awak kena lukis gambar supaya awak nampak yang oh CY ke bawah jadi kena ada negative sign. So C is 6.2. And then tak cukup lah macam ni, awak kena kira lah. So dapatlah CX is equal to 5.47 meter and then CY is equal to negative 2.91 meter. So markah untuk ni 1 mark and 1 mark, must have unit. Kalau tak ada unit, salah.